perempuan dekat atas ni setiap hari dia mandi darah. Tapi darah yang dia mandi tu bukan darah biasa, tapi darah anak dara. Tapi benda yang paling gila bukan sebab dia mandi darah. Dia hanya dikurung dalam bilik saja lepas kantoi. Brace yourself sebab lepas ni lagi gila. 600 gadis hilang dalam istana sebab nak cantik. Siapakah Elizabeth Bathory? Bro, kau pernah dengar tak pasal satu perempuan bangsawan zaman dulu yang sanggup beratus-ratus anak dara semata-mata sebab nak kekal muda dan cantik? Macam cerita vampire, cerita dongeng je kan bunyi dia. Tapi benda ni bukan mitos. Ini adalah kisah betul. Siap masuk dalam sejarah. Nama dia Elizabeth Bathory. Orang panggil dia Block Countess. Tapi sebelum kita teruskan dengan kisah-kisah pelik ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan loceng untuk cerita-cerita menarik macam ni. Stay curious, stay safe. Elizabeth ni lahir tahun 1560 dekat Pennsylvania, tempat yang famous dengan cerita-cerita Dracula tu. Tapi dia ni bukanlah watak rekaan. Dia ni memang real deal dan dia memang anak orang kaya keturunan bangsawan yang paling power masa tu. Dari kecil dia dah hidup senang. Ada pendidikan, boleh cakap banyak bahasa. Tapi dia ni ada satu perangai yang pelik. Orang cakap masa dia kecil, dia ni suka tengok orang diseksa. Siap sengih-sengih lagi. Umur 15 dia dah kahwin dengan Confederate, seorang panglima perang. Tapi laki dia ni asyik on station. Pergi perang je kerja dia. So Elizabeth ni tinggal dekat istana sorang-sorang, uruskan hal rumah tangga sorang-sorang, termasuklah projek gelap dia. Dan nak tahu tak, untuk memuaskan minat pelik isteri dia, Confederate siap buat bilik khas dekat istana, bilik untuk seksaan. Elizabeth duduk dekat JT Castle, istana yang besar atas bukit. Dari luar memang nampak gempak lah, tapi dari dalam gelap, penuh dengan bau darah dan juga jeritan. Dia habiskan masa dekat istana dia dan dia selalu ada geng perempuan yang dia percaya. Paling rapat dengan dia adalah seorang bomoh, namanya Anna Darvula. Ada orang kata Anna ni bukanlah sekadar penasihat, tapi mungkin juga kekasih dia. Dikatakan Anna ni yang mula ajar benda-benda pelik yang buatkan Elizabeth menjadi terkenal satu hari nanti. Satu hari orang gaji tengah sikat rambut Elizabeth, tiba-tiba salah sikat. Elizabeth pun naik angin lah, tanpa kuat. Darah orang gaji tu terpecik kena tangan Elizabeth. Bila orang nak lap darah tu, dia perasan kulit dia yang kena tempat darah tu makin putih. Anna pun mula bisik, Kulit cantik dan muda. dan dari situlah Elizabeth start mula gila pada darah. Gadis-gadis kampung tu mula hilang satu persatu. Ada yang dipanggil kerja dekat istana, tapi lepas tu tak balik-balik. Bila orang tanya, penjaga istana cakap dah balik kampung, lari dari kerja. Macam-macam alasan. Padahal dalam istana tu, gadis-gadis tu diseksa sampai meninggal. Ada yang kena cocok jarum bawah kuku, kena salai macam ayam golek, kena rendam dalam air sampai beku. Ada yang ditutup badan dengan madu, lepas tu dibiarkan disengat dengan lebah dan juga semut. Yang paling kesiannya, Elizabeth siap buat sangkar besi dengan bilah tajam. Gadis tu akan diletakkan dalam sangkar tu, lepas tu ditarik perlahan-lahan. Darah akan mengalir dan memancut dan Elizabeth akan mandi bawah tu. Mandi darah, bro. Ada mangsa yang kena paksa masak daging mereka sendiri, dan ada juga yang Elizabeth sendiri gigit daging diorang sampai terkoyak. Gila tahap neraka lah Elizabeth ni. Dia betul-betul percaya lagi banyak darah anak dara yang dia dapat, lagi cantik dan sihat dia rasa. Walaupun Confederate ni kadang-kadang join isteri dia dalam aktiviti kejam tu, ada kemungkinan dia juga bagi nasihat dekat isteri dia supaya kawan nafsu. Tapi lepas Confederate meninggal dunia, Elizabeth jadi makin teruk, makin hilang kawalan terus. Elizabeth ni memang percaya yang darah manusia tu boleh buat dia kekal muda dan sihat. Lagi banyak darah anak dara yang dia dapat, lagi cantik dia rasa. Kat kampung JT pula, pastor mula berselisih faham dengan Elizabeth sebab banyak sangat pergebumian gadis-gadis muda berlaku dalam masa yang singkat. Pastor tu tinggalkan laporan penuh curiga kepada pengganti dia. Pastor kedua pun pelik sebab ramai sangat mayat dikebumikan sampai penuh dekat gereja tu. Sampai mayat-mayat tu ada kat bilik bawah tanah gereja. Disebabkan makin ramai mula syak sesuatu, Elizabeth yang selama ni kononnya alim dan warak berhenti terus bagi mangsa dekat gereja. Tapi ini buatkan masalah makin besar. Nak umpuskan mayat bukan senang. Tambah pula dengan pekerja dia yang selalu cuai. Pada satu masa yang tak pasti, Anna Darvula meninggal dunia. Lepas tu Elizabeth pun ganti tempat Anna dengan seorang bomoh yang baru, Elsie Majorova, seorang janda. Masa ni Elizabeth dah mula rasa ragu-ragu dengan kebesaran mandian darah dia. Umur dia dah makin meningkat dan dia rasa macam dah tak jadi power macam dulu. Elsie bagi satu idea yang gila. Katanya kalau nak hasilkan lebih power mandian darah tu, Elizabeth kena tukar daripada gadis kampung kepada gadis anak dara golongan bangsawan ataupun kelas atasan. Elizabeth pun apa lagi, terus ikut je tanpa fikir panjang. Lagi ramai anak orang kaya yang dia buru, lagi puas hati dia rasa. Gila lah dia ni. Bertahun-tahun dia buat hal, tak ada siapa pun kacau sebab dia ni orang kaya, ada kabel besar. Tapi silap besar juga sebab dia dah mula target anak-anak orang bangsawan. Time tu lah orang atasan
asal buka mata. Masa tu barulah Raja Hungary sendiri, King Matthias II, hantar orang untuk siasat. Pada 29 Disember 1609, pihak berkuasa pergi serbu JTS. Masa serbuan tu, diorang nampak sendiri mayat gadis, darah merata dan gadis muda tengah nazak didera. Elizabeth terus ditangkap dekat situ. Dua perbicaraan dijalankan. Dalam perbicaraan yang pertama, 13 orang saksi tampil berikan keterangan. 4 orang pembantu Elizabeth sendiri yang jadi saksi ceritakan dengan detail macam mana Elizabeth seksa mangsa-mangsa dia. Perbicaraan kedua pula dibuat secara rahsia. Masa ni ada seorang pembantu perempuan yang tunjukkan senarai nama 650 nama mangsa. Semuanya tu ditulis dengan tangan Elizabeth sendiri. Antara yang dihukum adalah 2 orang pembantu wanita. Dihukum kena cabut jari satu persatu oleh tukang gantung sebelum dibakar hidup-hidup. Seorang lagi pembantu lelaki dipancung. Lepas tu mayat dia dibakar dan seorang lagi terlepas hukuman. Tapi beberapa hari lepas tu, Bomo Elizabeth tu pula ditangkap, dijatuhkan hukuman dan dibakar hidup-hidup. Elizabeth Bathory sendiri tak pernah dibicara secara rasmi, tapi dia tetap dihukum. Tapi sebab dia ni bangsawan, dia tak kenalah hukuman mati macam orang biasa. Sebaliknya, dia dikurung dalam satu bilik kecil, tak ada tingkap, gelap gelita. Makan pun celah lubang dinding. Dikurung seumur hidup dalam bilik dia sendiri. Pintu dan tingkap semuanya ditutup. Cuma tinggal satu lubang kecil untuk bagi dia makanan. Dia duduk dekat situ selama 4 tahun sampai dia mati sorang-sorang dalam gelap. Lepas kematian dia, barulah timbul macam-macam cerita. Ada yang kata dia ni sebenarnya mangsa politik je. Orang nak rampas tanah dia, jatuhkan dia, fitnah dia. Tapi lebih 300 orang saksi berikan kenyataan dan mayat memang dijumpai. Bukanlah cakap kosong. Jumlah masa ada yang kata lebih 600 orang. Kalau betul benda ini berlaku, Elizabeth Bathory ni adalah memang pembunuh bersiri perempuan yang paling kejam dalam sejarah. Dan sebab itu jugalah banyak cerita pasal vampire wanita yang muda sebab mandi darah. Semua tu asalnya daripada kisah Elizabeth ni. Kadang-kadang orang paling kaya, paling cantik, simpan rasanya paling gelap. Elizabeth Bathory bukanlah vampire yang ada taring, tapi dia minum darah orang betul. So kau rasa dia ni memang gila ataupun dia ni mangsa politik? Apa pun jawapan dia, satu je yang pasti. Dia tinggalkan sejarah sebagai pembunuh bersiri wanita yang paling kejam dalam dunia. Jumpa lagi dalam cerita pelik dan gelap yang lain. Dan jangan lupa, kebenaran kadang-kadang lagi seram daripada cerita hantu. Stay curious, stay safe.